يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد.
Alhamdulillah, program pada hari ini yang dianjurkan oleh pihak wakil daripada pelajar daripada kuisi itu program celik intelek. Program celik intelek yang kalau tengok daripada aktiviti yang dibuat, ada buat tanjak. Jadi perkara ni dapat memupuk semangat lah anak-anak dalam berbuat aktiviti tanjak. Itu pakaian tradisional Melayu dan anak-anak dapat kenal dan anak seronok lah yang dapat buat tanjak, dan diorang pun kebetulan pula ada join kelas silat dan sebagainya. Jadi tanjak ni satu semangat lah untuk diorang teruskan kelas silat tu, insyaAllah. Terima kasih. Dan yang seterusnya, kita kat sini mementingkan sifat gembira anak-anak. Jadi kita tengok kat sini tadi masa datang, anak-anak dah happy, habis program pun anak-anak dah happy. Maknanya insyaAllah program ni dapat mencapai matlamat yang diatur oleh pihak facilitator. InsyaAllah semoga berjaya dunia akhirat. Okey, untuk secara keseluruhannya program ni saya anggap berjaya sebab anak-anak pun gembira. Dia orang enjoy the whole time daripada mula sampai ke akhir program. Dan kita boleh nampak semangat kesukanan dia dan semangat kumpulan mereka kita pun dapat capai. Saya rasa itu pun objektif hari ini kan. Alhamdulillah, saya rasa program ni sukses. Okay, apa pendapat adik tentang program bersama dengan abang-abang pada hari ini? Best, gembira, dapat luar masa dengan abang-abang semua, main-main game tadi permainan, lepas tu makan bersama, solat jemaah bersama, tu je. Yeah. Kiranya next time kalau abang-abang yang akak-akak datang lagi, kira suka tak lagi? Suka sebab dapat main apa yang semua kami mahu, lepas tu solat jemaah, makan bersama. Apa perasaan anda tentang program hari ini bersama dengan abang dan akak-akak Fisi? Alhamdulillah okey, biasa sporting lah. Diorang okey, baik. Jaga anak-anak elok-elok. Bagus sporting. Mantap. Okey, lagi satu, kalau contoh abang-abang ni nak buat program lagi kat sini, akak-akak ni nak buat program kat sini, kiranya bagi pihak ni lah, anak-anak ni macam mana? Okay. Boleh accept? Boleh. Kita orang okey, gembira. Gembira. Kira tak serik lah, boleh repeat? Boleh. Tak lawan ni budak perempuan. Pertama-tama sekalinya saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat melaksanakan dan menjalankan program ini dengan sehabis baik bersama-sama dengan rakan sepasukan saya lah. Saya amat bersyukur. Yang pertamanya lagi, saya berterima kasih kepada pihak TBQ Amal kerana sudi menerima kunjungan saya dan tim-tim saya untuk membuat program di sini. Mudah-mudahan dengan segala pengalaman baharu kami ini dapatlah untuk digunakan di luar sana pada masa hadapan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan saya yang bekerjasama dengan baik dalam menjayakan program kita pada hari ini. Saya rasa program ni agak besar bagi saya, tapi alhamdulillah program kita dapat dijalankan dengan lancar. Pendapat saya amat terharu dan bergembira pada hari ini kerana semua kanak-kanak TBQ Amal memainkan peranan yang sangat baik, memberi komitmen yang sangat periang dan memberi satu suasana yang sangat menimbulkan pengalaman yang tak pernah kami jangka selama ini. Jadi ini bukan satu program besar yang mungkin pertama kali yang besar bagi kami. Ini merupakan pengalaman yang baiklah. Jadi saya berterima kasih kepada pihak TBQ dan juga ahli kumpulan yang masing-masing memberi komitmen yang baik. Saya bersyukur kerana semua atas kehendak dan redanya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TBQ Amal kerana membenarkan dan mengizinkan kami untuk melaksanakan program di sini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan saya kerana tanpa mereka, dengan tungku lumus mereka, usaha mereka, program ini tidak akan dapat dijalankan dengan lancar. Dan apa yang boleh saya dapatkan di sini adalah dapat menjadi seorang yang sentiasa sabar dalam melayani pelbagai karenah individu dan juga kanak-kanak. Apatah lagi pusat perlindungan kanak-kanak kerana mereka memiliki pelbagai latar belakang. Alhamdulillah saya duduk sini banyak pengalaman saya dapat daripada segi kumpulan, daripada segi saya menjadi orang untuk mengajar budak-budak mengekalkan emosi yang tenang. Alhamdulillah lah. Okay, terima kasih pada semua kumpulan saya yang selalu bekerjasama dengan saya, yang selalu menolong saya masa dalam program. Ini juga antara pengalaman yang hebat lah bagi saya.
yang saya tak pernah rasa. Jadi terima kasih pada semua. Alhamdulillah lah. Saya nak cakap terima kasih dekat semua ahli kumpulan saya yang telah bekerjasama dengan saya, sama-sama tolong untuk laksanakan program ni dengan baik, dengan jayanya, walaupun banyak sangat cabaran yang kita orang hadapi, tapi kita orang happy lah sebab dapat buat sama-sama. Dekat sini, dekat TPU Amal ni, dapat saya rasa macam seronok. Saya seronok dengan kanak-kanak dekat sini. Saya diajar untuk menjadi seorang yang sabar, yang boleh kawal emosi. Macam tu. Jadi saya sangat seronok, happy semualah. Pada pendapat saya, program yang kami laksanakan ni sangat besar dan sangat mencabar. Ini sebahagian daripada pengalaman saya lah dan pengalaman kawan-kawan pasukan saya untuk menjadi seorang yang lebih sabar, untuk menahan karena kanak-kanak di TPK Amal ni. Semoga apa yang kami laksanakan ini dapat digunakan pada masa akan datang, insyaAllah. Saya berasa sangat gembira kerana banyak pengalaman yang saya dapat dari program Celik Internet ini. Antaranya ialah kami dapat memupuk sikap semangat kerjasama antara pasukan. Selain itu, kami juga menerapkan nilai kasih sayang semasa program kami dilakukan. Seterusnya, program Celik Internet ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim kumpulan kami dengan anak-anak TBQ Amal. Banyak cabaran yang kami lalui untuk melaksanakan program ini, walau apapun kami dapat menyelesaikan dengan cara yang baik. Alhamdulillah, anak-anak TBQ Amal sangat enjoy semasa program kami dilaksanakan. Saya dapat merakam momen penting di mana kanak-kanak yang istimewa, mereka mendapatkan kebahagiaan daripada apa yang kami lakukan pada hari ini. Kemudiannya pengalaman saya yang lain adalah dapat mengetahui bagaimana cara mereka berfikir dan cara mereka belajar. Pengalaman saya apabila membuat program ni, saya sangat gembira, happy dan dapat pengalaman yang baru bersama anak-anak di TBQ Amal ni. Saya rasa seronok dengan diorang, dapat solat sama-sama, buat program sama-sama. Diorang memberi komitmen yang sebaiknya, sehabis baik, dan saya rasa happy. TBQ Amal.